which one yang korang prefer? Jadi multi role ataupun jadi yang expert dalam satu perkara? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to CFS Connect Podcast untuk CFS Talent Week. Ini adalah partisipan yang kedua kalau korang nak tahu. Jadi, hari ni kita kedatangan satu partisipan dengan tajuk yang agak menarik. Pasal multi-talented. So, boleh introduce diri. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Yang Nur Khaira binti Anam Azri. Orang boleh panggil saya Yang atau Khaira ikut keselesaan masing-masing. Tapi selalunya orang panggil saya Yang lah. Saya student daripada Physical Science. Physical Science. Yes. So bukan budak arts lah. Sebab Bukan. selalunya yang duduk dekat kursi merah ni budak arts selalu. Faham. So macam Patutlah rasa lain sikit. rasa berseni tiba-tiba. Wait. Berseni Okay, so apa-apa pun kita nak cakap terima kasih sebab dah join kita orang punya CFS Talent Week punya program ataupun punya aktiviti kali ni. So mungkin kita dah sentuh pasal CFS Talent Week kan. Mungkin kita boleh tanya sikit apa yang mendorong sister sebenarnya untuk nak join kita punya podcast kali ni. At first, CFS Talent Week ni adalah lalu dia punya video tu dekat TikTok. Oh, TikTok, video TikTok. Video promotion. Oi. Yang is dengan Poji Betul. Lepas tu macam menarik tapi macam tak tahu nak cakap pasal apa lagi time tu. Macam tak ada macam takut lagi lah time tu nak try. Tapi ada kawan sini macam suggest, dia macam convince lah untuk try lah join podcast ni. Tak nak try ke? Aku rasa boleh macam tu. Ada kawan yang mendorong untuk join lah. Okay, so join tu boleh kata dapat dorongan daripada kawan. Lepas tu dapat lalu TikTok. Lepas tu mungkin tajuknya tu dapat daripada mana? Tajuk tu pun daripada orang yang sama tu juga. Dia bagi suggestion. And adalah macam tambah-tambah idea je ke? ubah sikit. So untuk tajuk ni sebenarnya mungkin kalau cakap pasal multi-talented kan. Sebab sebenarnya kita dah selalu dah dengar pasal benda ni. Multi-talented. Pasal mungkin kita as a student pun mungkin ada yang multi-talentednya tu dari segi mungkin dia boleh bercakap tapi mungkin akademik dia biasa-biasa. Mungkin akademik dia power, bercakap dia kurang sikit. Ataupun memang dia boleh kedua-duanya. So itulah dari segi multi-talented yang mungkin kita akan borakkan hari ni. So mungkin kita akan go through untuk soalan yang pertama. Dia tak ada lah soalan yang ada spesifik answer pun. Dia just pandangan lah. Pada pandangan sister kan, macam mana sister define apa tu multi-talented sebenarnya? Bagi saya lah kan, multi-talented ni bukanlah dia betul-betul hebat. Macam orang kalau dengar multi-talented macam, wow, dia ni semua benda dia boleh buat. Tapi pada saya multi-talented ni dia orang yang nak try banyak benda baru. Dia nak explore something new. Untuk dia cari minat dia dalam certain bidang. And tak semua benda yang dia try tu dia boleh hebat, expert. Tapi dia boleh buat macam tu lah lebih kurang. Maksudnya dia tak expert tapi dia boleh buat banyak perkara. So sister rasa untuk multi-talented ni selalunya kita train ataupun sebenarnya benda tu dah ada natural lah kat dalam diri seseorang tu sebenarnya? Saya rasa benda ni ada yang train, dia boleh train diri dia, and ada juga yang natural. Sebab sekarang kan kita banyak tengok social media kan. So ramai yang terpengaruh nak, macam kita tengok pempengaruh ni, dia boleh buat tu, boleh buat ni, dia boleh bersukan, boleh memasak semua. Jadi orang akan rasa nak ikut benda tu. So dia akan train lah untuk certain benda yang dia rasa berminat nak try. And ada juga orang yang memang naturally, bila dia try benda ni, dia boleh buat. Bila dia try benda ni, dia boleh buat. Macam tu. So yang saya menarik ni, sister tentu pasal social media. So pada pendapat saya pula lah, pasal multi-talented ni boleh ramai untuk orang sekarang. Mungkin sebab kata FOMO. So mungkin dia nampak Khairul Aming, dia nak power memasak. Mungkin dia nampak Zaid Sadiq, dia nak power bersukan. So mungkin dorang punya multi-talented tu didevelop oleh
pengaruh daripada sosial media. So mungkin itu apa yang sister cuba sampaikan. Ya betul. So mungkin sosial media ni sebenarnya main peranan penting jugalah. Kita kena pandai lah guna social media ni. Ada benda baik, ada benda buruk, kita boleh ikut lah. Faham? So benda skill-skill ni sebenarnya boleh dapat daripada sosial media jugalah. Betul. So mungkin nextnya kita nak tanya pasal sebenarnya untuk multi talented macam sister cakap tadi, selalunya orang yang multi talented ni dia bukan expert dekat dalam beberapa perkara, cuma dia boleh buat beberapa perkara dibandingkan dengan orang yang expert dalam satu perkara. So pada pendapat sister, which one yang better sebenarnya? Bagi saya tak ada yang better. Dua-dua ada dia punya pros and cons dia dalam sesuatu bidang tu. Contoh kalau dia multi talented, dia ada banyak peluang untuk try dalam apa benda yang dia berbakat tu. Kalau dia boleh bersukan, dia boleh try sukan. Kalau dia boleh berseni, dia boleh buat seni. Tapi kalau orang yang expert ni pula, since dia memang mahir dalam satu bidang tu, dalam so bidang dia tu lah. boleh memang perform lah. Contoh kalau sukan kan, dia memang bakat dalam sukan tu. So bila dia main, memang dia boleh wakil untuk negeri ke apa negara ke. So ada pros and cons je lah untuk dua-dua tu. Tapi kalau macam kata kita nampak macam dua-dua ni okey sebenarnya, so sister rasa macam multi talented punya person ni selalunya kita akan pakai ataupun orang macam ni diperlukan untuk perkara apa sebenarnya? Bagi saya orang yang multi talented ni dia diperlukan kalau sebab biasa kalau dia ada rasa nak cuba banyak benda baru tu, dia ada confident. So macam tak semua orang ada confident nak cuba benda baru, ada rasa minat. So kalau dia ada minat, dia boleh bantu untuk ceburi bidang tu, and maybe memang dia kan walaupun dia cuba banyak bidang, tapi dia still boleh improve and train diri dia untuk betul-betul mahir dalam certain bidang yang betul-betul dia minat. So mungkin multi talented ni dia tak ada spesifik bidang yang diperlukan lah. Betul. So mungkin kalau saya rasa multi talented sebenarnya dia agak membantu juga kalau kita as a student lah. Sebab kalau student mempunyai banyak benda yang dia boleh buat, lagi-lagi pasal scholarship, kita boleh cuba banyak benda lah. Contoh, sebab scholarship ni dia tak perlukan student yang memang betul-betul pandai sahaja. Dia perlukan balance juga soft skill daripada pelajar tersebut. Sebab selalunya orang nampak yang kau ni pandai, bolehlah ni minta scholarship, mesti kau confirm dapat. Tapi sebenarnya dekat dalam dunia sekarang yang memerlukan soft skill yang boleh kata itu sebagai benda utama yang diperlukan sebenarnya. So dia power akademik macam mana pun, orang yang power akademik dan juga pandai bercakap, mungkin bukanlah pandai bercakap saja, ada skill lain. Mungkin dia power jadi translator. So orang yang macam ni yang lagi diperlukan, yang akan diprioritikan, lagi dipandang untuk semua. Nak scholarship punya permintaan and so on lah. So mungkin ni kita nak tanya pasal experience sister sendiri. Ada pernah jumpa tak orang yang multi talented, ataupun sister sendiri, sister rasa sister multi talented ke? Saya rasa saya belumlah sampai tahap betul-betul multi talented, tapi saya memang suka cuba benda baru. Tapi saya ada jumpa orang yang dia multi talented and dia memang tak semua benda yang dia boleh buat tu dia betul-betul pro, tapi ada yang memang dia betul-betul expert. Dia ketua batch saya dekat sekolah menengah dulu. Dia memang dari segi leadership dia memang sangat pandai bercakap. Kalau bagi speech kat depan, dia memang apa yang dia sampaikan tu tak pernah kosong lah. Memang akan menusuk kalbu lah apa yang dia cakap tu. Maksudnya dari segi speech dia ke? Dia pandai memang pandai sampaikan kata-kata dia lah. And dia pandai sampaikan kata-kata tu mungkin sebab dia budak debat. Budak debat. Dia memang budak debat. And dia memang wakil debat banyak lah dalam international semua. Dia pun tokoh nilam kebangsaan 2024. Baca kalau nilam lah. Betul lah. Buku. Tokoh nilam. Ya, dia tokoh nilam kebangsaan. So sister rasa dia punya multi talented dia tu dari segi bercakap dan
Dari segi kepimpinan ke apa ke? kepimpinan, bercakap. Dia pun boleh bersukan. Dia ada main Oh sukan juga. yo. Dia tak adalah betul-betul wakil sekolah sampai tinggi-tinggi. Tapi Faham? kalau bersukan tu boleh main juga. Maksudnya bukanlah jenis yang macam baca buku pasal lemau. Lepas tu dia Oh, pun pandai. Dia top student dekat batch kita orang. macam Straight A paket plus. lengkap Ya, betul. Paket lengkap orang Indo je kat. Paket lengkap. Paket lengkap. Kau weh. Kira macam kalau macam tu dia tinggal polish je lah dia punya skill lah. Betul. Kalau yang bahagian debat dengan dia punya apa, dia kan pandai kan. Yang tu kalau dia macam dah okey, dia boleh polish dia punya sukan pula kan. Mana tahu lama boleh main lagi tinggi Itulah kan. tu sebab macam kalau dia dah ada basic lah orang cakap. Basic ni yang kita susah nak cari as a person. Contoh basic bersukan. Kalau orang tu memang tak ada stamina, memang dia boleh develop stamina dia untuk jadi better. Tapi kalau dia ada basic, benda tu lagi mudah untuk dia. Untuk improve semua kan. Betul. Sebab saya rasa improve lagi mudah berbanding kita adakan. Maksudnya adakan benda yang tak ada, saya rasa lagi susah daripada kita nak meningkatkan skill sesuatu perkara tu lah. So mungkin next ya kita nak tanya pasal pendapat sister. Sister rasa kita sebagai student ni mungkinlah kita dah keluar ataupun dah habis belajar. Sister rasa kita patutnya cuba banyak benda ataupun kita fokus dekat satu benda tetapi kita memang fokus gila-gila dekat satu benda tu. Okay, bagi saya kita as student kita lagi digalakkan untuk try banyak benda lah. Sebab macam kita kan ada kira star point apa semua tu juga kan. So kalau kita fokus dekat satu benda je, contoh kalau kita study je, tapi kita tak banyak dalam benda lain, mungkin kalau kita nak cari pekerjaan pun kita kurang dari segi soft skill daripada orang lain. Kalau kita nak isi resume pun nanti mungkin macam kita jadi tak ada benda sangat nak isi dalam tu sebab kita rasa resume. kita banyak study je Faham. kan. So kalau nak dibandingkan dengan orang yang memang betul-betul dia ni sukan pun dia main apa dari segi high com ke apa jawatan kan, Jawatan. jawatan dia pun ada masuk juga jawatan, dia join club ke and dia pun study juga. So benda tu boleh lagi bagi dia banyak peluang dalam kerjaya dia nanti sebab banyak benda dia boleh offer lah. Banyak advantage untuk orang yang multi talented lah. Sebenarnya lah. Tapi what if kalau dia memang dah power dekat satu benda tu and then dia fokus, contoh dia memang dah power bersukan. So sister rasa dia perlu ke untuk nak fokus dekat dalam bilik ni konteks dia kalau dah habis belajar dah habis belajar mungkin dia rasa diri dia ni memang power bersukan. So sister rasa better dia untuk kejar dia punya impian ataupun dia punya memang passion dia tu as orang yang power bersukan ataupun dia kena cuba juga benda-benda lain. Kalau dia betul-betul pandai bersukan, memang betul-betul dia tu mahir lah, saya rasa dia boleh je teruskan and improve lagi. Sebab macam sukan dekat negara kita pun macam tak terlalu dikenali kan. Mungkin kalau dia betul-betul mahir dalam sukan dia tu, dia boleh improve and join sukan-sukan untuk wakil negara kita, mungkin dia boleh berjaya juga. Faham? Tapi kalau contoh daripada konteks yang sister cakap, mungkin jawapan sister tadi mendorong kepada dia perlu fokus dekat dalam satu bidang yang dia memang pro. Tapi soalan dia, what if kalau benda yang bidang yang dia nak ceburi tu sebenarnya ada had dari segi penyertaan ke ataupun memang tak banyak offer dari untuk bidang dia tu. So sister rasa macam mana? Kalau saya rasa mungkin sebab contoh kalau dia nak try tapi ada orang yang dapat kan tempat tu, so dia tak ada peluang. Dia boleh try untuk jangan give up. Dia try je untuk benda yang memang betul-betul dia minat tu. Tapi at the same time dia kena try juga untuk cari benda lain. Sebab semua bakat ni kita boleh cari and kita boleh asah lagi kan. So mana tahu kalau dia try pusing-pusing dulu kan, cari dia punya minat kat tempat lain,
mungkin rezeki dia dekat situ. Sebab kita pun tak tahu kan rezeki kita kat mana. So sister kata bakat kita boleh develop lah, dan kita boleh asah. So mungkin kalau pasal bakat, sister rasa sister punya bakat tu kat arah mana? Okay, saya nak kata bakat tu taklah juga, tapi lebih kepada minat lah. Macam minat saya memang betul ke arah sukan lah lebihnya. Sukan. Okey. So macam Sukan apa tu? Saya sukan hoki. Saya main sukan hoki. Hoki. Ya, saya Wow. Okey. Okay, saya dah main hoki dari darjah 3. Darjah. Darjah 3. Main pukul-pukul ke memang bawa? Memang pegang kayu hoki belajar. Oi. Kira macam kalau angkat timbang-timbang pun boleh lah. Oi. Takat 100 tu. 100. Okey, faham. So, power dalam bidang sukan daripada sekolah rendah ha? Sekolah rendah tu macam dari sekolah rendah pun memang dah try macam-macam jenis sukan dah. Darjah 3 tu main hoki. Lepas tu maksudnya try tu apa je? darjah 5 main netball. Darjah 6 memang sukan lah. memang minat. Dalam akademik pun okey juga. Dalam akademik time sekolah rendah tu okey. Alhamdulillah UPSR 6A time tu. Alhamdulillah. Bukan okey, memang okey lah tu. Memang maksudnya kalau sukan tu pernah ada join untuk wakil sekolah ke apa ke? Dan wakil sekolah ada untuk hoki darjah 6 tu. Sebab awal-awal tu macam masih lagi training apa semua tu. Faham. Lepas tu time tu sekolah macam belum tekankan untuk sukan-sukan yang saya main tu. Darjah 6 tu baru dia macam kuat sikit. So bila main tu darjah 6 tu dapat main sampai peringkat MSSS lah. Alhamdulillah. MSSS Selangor. Yes. So kira macam sister as a student waktu tu confirm lah family penerimaan ni macam mana bila tahu sister nak fokus kat dalam sukan time tu? Time tu memang ada konflik jugalah dengan ya ke? Okay. So macam training dengan, kan ada sekolah agama kan, sekolah pagi kebangsaan, sekolah petang sekolah agama. Lepas tu training selalunya kan petang. Jadinya kadang-kadang sekolah agama balik awal tak pergi sekolah ke, sebab time tu ada UPSR, ada PSRA. Kat Selangor ada exam untuk okey. Kalau kat Johor PKK kot. Ni darjah berapa? Darjah 5. Ini darjah 6. SDA. Ada kita juga. SDA. CJ darjah 6 agama. CJ darjah 6. PSRA. Kita PSRA lah untuk darjah 6 sekolah agama. Lepas tu jadi macam ada tak pergi kelas, pengantin kelas semua. Lepas tu time zaman-zaman sukan tu ada drop jugalah. Untuk sekolah agama lah. Sekolah agama tak juga. Sekolah kebangsaan drop. Sebab training tu kadang-kadang ambil masa kelas. Sebab sekolah agama kadang siap pergi kan. Tapi sekolah kebangsaan training tu ambil waktu kelas. So kadang-kadang kelas dia tak pergi. Jadinya kurang sikit lah. Memang tertinggal sikit lah. Tertinggal. Lepas tu result drop juga. Lepas tu memang ada konflik sikit. Lepas tu memang pergi tuition apa semua. Inisiatifnya pergi apa orang kata, pergi ke tuition lah. Macam pagi petang tu kelas training, malam tuition. Penat tak? Penat. Time tu penat lah. Tapi macam enjoy je. Sebab kalau sukan tu seronok. Belajar tu pula kita fikir sebab ada exam kan. So macam okay. Parents pun dah bayar tuition. Pergi je lah okay. Inisiatif daripada parents sendirilah ke betul. Memang sendiri yang minta ke nak tuition parents ke? Yang parents bagi lah. So yang tu. masa yang untuk wakil hoki tu waktu tu darjah 6. Wakil tu darjah 6. And then UPSR pun darjah 6. Yang untuk sijil, so apa periksa yang PSRA tu tu darjah 6 juga. Darjah 6. Yang tu okey juga. Alhamdulillah okey juga, dapat mumtaz jugalah. Mumtaz maksudnya dapat mumtaz tu pangkat 1 ke? Macam A lah. Okey. So maksudnya kalau dari segi last at the end dia punya exam tu, so maksudnya sekolah besar dengan sekolah agama okey lah. Alhamdulillah okey dua-dua tu. So macam mana sebenarnya daripada perspektif sister waktu tu, macam mana sister manage masanya tu? Macam tu lah. Manage daripada sekolah pagi kan memang kita kena pergi sekolah kan pagi petang. So pagi tu kita pergi kelas macam biasa. Kalau ada training tu nak tak nak kena pergi jugalah. Tapi dah nak dekat dengan PSR tu macam dah kurang dah tak ada sangat dah. Cuma pergi training luar. Lepas tu pergi kelas petang and balik petang tu
macam rehat-rehat sikit and then pergi kelas malam lepas maghrib. And balik tuition tu memang selalunya macam tak ada pun study sangat sebab memang dah pergi tuition kan. Macam homework pun dah tak ada sangat rasanya. Oh, ke tak buat? Okay. Ingatlah pula kan. So, macam situlah. dari segi sister sendiri, sister kata daripada jadual-jadual yang sister dah cakap, so mungkin sebenarnya memang pack lah. So, apa mindset yang ada dekat sister masa tu yang membuatkan sister rasa macam Kenapa tak ada mindset waktu tu? Okay, mesti of course family suruh kejar akademik lah. At the first place, mesti dia nak suruh sister ni cemerlang dekat dalam akademik. Tapi macam mana untuk nak capai expectation daripada family, boleh ada mindset pula untuk nak, aku nak juga sukan ni. Apa mindset yang ada waktu tu? Saya rasa benda tu kena ada kat diri kita sendiri kan. Untuk kita rasa nak usaha untuk dua-dua tu. Macam saya time tu, saya tak adalah ingat sangat benda lama kan. Tapi saya rasa tak silap saya macam time tu, saya betul-betul passionate dengan hoki ni. Memang saya betul-betul minat. So saya memang nak usaha push dalam hoki. Tapi at the same time, saya nak balancekan dua-dua dari segi akademik. Sebab saya time tu kan saya pernah drop. Jadi memang orang macam pandang rendah lah. Macam dia ni budak sukan. Okay, belajar tak faham. pandai. Oh. Dari situ saya macam letak semangat dalam diri saya untuk tak boleh lah ni. Nak kena bagi saya jadi tokoh macam tu lah. Saya nak Okay, macam faham. saya bukan biasa-biasa. Maksudnya daripada mungkin kata lainnya, mungkin daripada hinaan tu ataupun orang kata direndah-rendahkan oleh orang lain, itu yang menjadi pembakar untuk sister nak buktikan yang korang cakap ni semua salah. Betul. Oh, so waktu tu memang masa flop tu memang rasa terkesan sikit lah. Agak terkesan lah dengan Terkesan lah sebab memang result tu macam ada yang E, D macam tu. Memang flop yang memang Macam tu. okay. Memang kan biasa sekolah kan ada letak target student kan. Science student ke? Darjah 6 Darjah 6. Tapi science student lah sekolah menengah. sekolah menengah science student. Apa kan biasa sekolah ada letak kan kelas untuk calon-calon 6A apa semua. Calon. Saya memang tak ada lah dalam tu. Oh, iya ke? Tak termasuk pun dalam calon-calon tu. Lepas tu memang kelas apa semua campur je dengan yang student-student biasa yang lain. Jenis style sekolah campur Maksudnya kelas tu campur. Kelas Dia tak tambahan ada campur. ranking. Ranking ada ranking tapi maksudnya untuk kelas tambahan tu. Kelas tambahan. Okey, kelas tambahan faham. untuk UPSR tu. Kalau yang student calon ni dia dekat dia spesifik lain. tempat dia. Tapi Okey. yang bukan tu semua dalam kelas je masing-masing. Macam tu lah. Faham. Saya dalam kelas je. Lepas tu time dapat result tu, seorang je dalam sekolah tu dapat 6A. Saya orang ya je. ke? Seorang je? Ya, seorang je time tu. Dan kelas calon tak silap dalam 15 orang lah macam tu. Tapi saya tak termasuk dalam tu. Lepas tu time UPSR tu, saya seorang je yang dapat 6A. Time tu orang semua tak expect tau. Bila orang macam dengar, seorang je. Kau rasa siapa? Lepas tu macam orang macam Siapa-siapa tu mesti orang cakap dekat dalam yang target tu kan. Okay. mesti budak ni. Mesti ni. Aku rasa dia ni lah. Lepas tu sekali bila dapat result tu, macam, saya pun macam terkejut juga kan. Sebab time tu tengah tunggu result tu kan. Lepas tu macam tiba-tiba cikgu-cikgu dah datang dekat saya dah macam awak kena ingat saya dah ajar awak dah dulu dari sains dah ajar 5 Tak apalah. Cikgu nak claim sikit. Boleh lah. Boleh lah. Betul lah cikgu ajarkan. Lepas tu saya pun macam okey lah result ni okey lah. Tapi saya tak adalah expect tinggi sangat. Tapi daripada effort yang saya letak juga dengan tuition semua tu, buatkan macam ada chance ni. Tapi tak tahulah, tak nak berharap lagi kan. Sekali tengok result tu, saya terdiam. Mak saya pula yang nangis. Faham? Lepas tu, So confirm rasa terbayar lah kan. rasa Sebab macam, kalau kata dari segi masa, saya rasa kalau dari segi student biasa dengan nak di-compare dengan sister, mungkin kalau student biasa pergi sekolah, belajar, balik, pergi sekolah agama pula, balik. Itu je dia punya rutin. Tapi kalau nak di-comparekan dengan sister yang pergi sekolah, mungkin ada belajar dan juga ada benda lain. Training. Maksudnya training. Dan juga sekolah agama pula. And then malam tuition pula.
So kat situ sebenarnya nampak yang kita punya effort kat situ memang lebih pada orang. So sebenarnya mungkin boleh dikongsikan sikit. Sebenarnya kalau nak dikatakan pasal effort, Allah dah janjikan bahawasanya apa yang kita bagi, itu yang kita akan dapat. Betul. Maksudnya banyak mana kita berusaha, banyak itulah yang Allah akan bagi. So kalau mungkin dari segi kita yang university punya student, so mungkin dapat pointer sekian-sekian and so on. Mungkin ada yang capai target, ada yang tak capai. So mungkin dekat sini mungkin korang boleh reflect diri bahawasanya yang usaha korang tu mungkin belum cukup. Taklah cakap yang Tak usaha ke Ha, apa. usaha tak akan mengkhianati hasil lah sebenarnya. So kalau betul memang mungkin ada orang kata, aku dah belajar 12 jam. Aku dah gini. Kenapa aku tak dapat juga apa yang aku nak? So kalau macam tu pula konteks dia, sebenarnya usaha kita belajar ni itu adalah satu ibadah. Ibadah, betul. So dalam konteks ibadah, sebenarnya Allah tak balas dekat dunia sahaja. Boleh balas kat sana juga, dekat akhirat juga. So mungkin kalau ada lagi yang tersisa baki yang Allah tak balas dekat dunia, Allah akan balas dekat akhirat pula lah. Betul. So mungkin nak balik pada cerita sister tadi, mungkin memang masa dapat result tu confirm lah kita rasa macam tak expect tu dah satu hal. Betul, tak expect. So rasa terbayar tu dah confirm lah. Memang rasa puas lah time tu. So kalau masa target tu rasanya target berapa je sebenarnya? Memang target 6A. Memang sebab memang nak macam apa push lah, memang nak orang pandang macam apa, sebab orang pandang rendah. Faham. Macam tak nak orang tengok kita macam dulu lagi lah. And time tu pun memang kalau dalam doa pun memang doa ulang je lah, macam memang minta 6A tu. Lepas parents pun macam, kau ni lebih-lebih je minta 6A. Boleh dapat ke tu kan? Macam kurang percaya macam tu. Tapi macam saya memang nekat. Saya memang doa, keep on ulang. Macam, ya Allah bagilah aku 6A dalam UPSR. Lepas tu memang, pasal ada satu doa ni saya belajar, ada penceramah datang sekolah. Saya tak ingat sekolah agama ke sekolah kebangsaan. Dia kata kita boleh doa macam, ya Allah semoga kau betulkanlah jawapanku yang salah dan kau tutuplah mata pemeriksa di jawapan aku yang salah. Macam memang saya keep on ulang doa tu. Dan saya percaya yang orang kata usaha tanpa doa tu sombong. Doa tanpa usaha tu kosong. So saya memang tekankan benda tu lah dalam diri saya. So nampaklah yang usaha mungkin dari segi kacamatanya ataupun dari segi physically-nya kita nampaklah yang memang sister berusaha daripada pagi, petang, siang, malam kan. So dari segi spiritualnya sister tak tinggal lah benda tu. Maksudnya doa tu betul. Yang doa tanpa usaha itu kosong lah. Tapi usaha tanpa doa itu sombong. Maksudnya dia rasa dia boleh buat tanpa dia minta pun dekat Allah. So faham? Okay, so dia menariknya kat sini sebab kita kan cakap pasal multi talented, betul tak? So pada perspektif saya lah, nampak yang sister dekat dalam kedua-dua bidang ni, maksudnya dalam segi sukan dan juga akademik, dua-dua yang sister boleh spike dalam satu masa. So benda yang pasal target tu sebenarnya, saya kat sekolah dulu saya belajar target dekat sekolah rendah. Tak dapat juga. So macam belum rezeki lah. So memang sebenarnya itulah titik saya di pandang rendah. Sebelum-sebelum tu macam bukanlah kata disembah. Dipandang tinggi lah. Memang dipandang tinggi. Maksudnya macam parent kata, boleh ni dapat. Kita terbalik dari segi perspektif. Kita terbalik. So macam boleh ni dapat 5A ke 6A ke. So macam ibu ke ayah ke memang expect lah. Bila dah ada expectation ni, bila tak dapat. Boleh kan. Sedih of course lah. So beralih ke sekolah menengah and so on. Lepas PKP apa semua, adalah satu peristiwa yang buat saya memang terpetik untuk rasa macam, sebab memang sepanjang tahun daripada darjah 6 sampailah tingkatan 5 tu, memang
family dah tak setekan yang dulu. Faham. Pasal akademik. Dia dah slow down sikit Dah slow lah. down, maksudnya macam ikutlah, buatlah. Faham. Maksudnya atas kita. So mungkin pada tu, masa tu saya macam, okay, aku kena buktikan something. So mindset tu ada, tapi saya lambat sikit lah. Tingkatan 5 baru ada. So macam barulah, sebab masa tu kalau borak pasal multi talented boleh kongsi sikit. Sebab saya dalam akademik ni tak adalah pro mana. Sebab dari segi akademik tu memang saya rasa bukan asalnya begitu. Faham tak? So maksudnya mungkin spike awal je kot. Maksudnya pandai yang awal-awal je. Yang maksudnya masa sekolah rendah gitu. So masa yang 4, 5, 6 dah kurang sikit dah. So masa dah tingkatan 5 tu baru spike balik. And then kalau pasal sukan, saya memang tak join lah. Saya rasa kalau multi talentednya saya ni dari segi akademik dan bercakapnya. Itu sahajalah. So that's why saya masa tingkatan 5 tu, saya cubalah untuk nak push balik. Sebab masa UPSR tu, sebab saya compare dua benda. Sebab kita tak ada BT3. Betul. Saya compare dua benda. Masa UPSR dengan masa SPM. Masa UPSR tu sebenarnya kita usia apa semua dah. Tapi tak tahu kenapa. Tak ada belum rezeki lah kot. Itu confirm lah. Sebab masa tu targetnya dapat 6A tapi dapat 3A je. So macam separuh lah. 3A, 2B, 1C. Ingat lagi? 1C pula tu. Tak ingat apa C? Sejarah lah. Sejarah. Memang ada. Ada ambil sejarah Sejarah rasa. Bukan darjah 6 tak ada sejarah. Sejarah ke BI? Antara dua tu lah. Tak pastilah. Tak ingat, malah nak ingat. Okay. So kalau yang sekolah menengah tu, kita dah start macam fokus balik apa semua. Tapi masa tu pun tak adalah kata memang belajar sahaja. Sebab ada je join. Sebab saya dulu ketua belajar. So macam adalah busy dengan adalah masuk apa-apa kan. So busy nak manage program and so on. So alhamdulillah masa tu belajar. Sebab entah, sebab kalau macam sister boleh sister tak boleh relate dengan benda ni. Sebab sister dah target tau. Maksudnya sister rasa macam, okay, for aku ni, dengan doa aku ni, aku boleh dapat straight A. Percaya pada diri dengan doa tu. Dah boleh dapat 6A. Tapi pada saya masa tu, saya tak rasa saya boleh dapat benda yang saya dapat tu. Sebab saya ada 9 subjek, alhamdulillah dapat 8. Alhamdulillah. So sebenarnya sebelum tu memang tak pernah dapat. Memang sebelum tu dapat dalam 4A, 3A. Memang itu je result paling tinggi pun. SPM ke ni? Lebih kurang Ni SPM mana? Sebab saya sastra. Sastra. So macam sebenarnya saya rasa kalau nak compare subjek sastra dengan subjek sains tulen susah lah. So kalau sains tulen dapat banyak A tu, so macam diorang ni lagi susah sebenarnya. Tapi tak kata subjek yang sastra ni senang sangat pun tak juga. So ikut orang lah. Betul juga. So macam saya masa tu dapat 8. So macam macam tak percaya. Macam iya lah ni. Refresh balik tau. Refresh tak balik. percaya pula. Tak percaya macam ke IC orang lain ni. So macam tengok balik. Tengok nama. Betul lah. Nampak A1B. Macam dia happy tapi dia macam speechless. Macam ni aku ni. Mimpi ke ni? Iya ni. Mimpi ke? So macam okay. So masa tu sebab memang doa nak dapat tinggi. Tapi tak pernah expect pun akan dapat 8. Sebab doa masa tu dalam dapat 6, 5. Sebab nak sebab kita tahu kita punya kebolehan kat mana kan. Betul. Tapi bila dapat lebih, lepas semua kita dah nampak kan result macam mana. So macam trial pula ada 1C. So macam lagilah rasa tak dapat kot ni. Dapat A. Tak dapat kot 9A. Macam tu lah. So macam agak kuat rasanya dekat situ. Doa lah kot. Yang membantu saya untuk dapat result yang mungkin pada saya tu sangat-sangat baik lah tu. Kan untuk saya punya kebolehan. Saya rasa macam luar biasa. So rasa macam okay lah, alhamdulillah. So mungkin dekat situ mungkin sister kongsikan pasal doa tadi kan. So cara saya berdoa pula, saya dalam apa pun perkara saya doa, saya akan selitkan last sekali. Saya dah doa sebab
katanya lebih afdal untuk kita detail lah. Kalau apa yang kita nak apa semua kan. So kalau pada saya, hujung doa saya akan cakap macam ni. Ya Allah, apa pun kau nak bagi, semoga itu terbaik untuk aku, masa depan aku dengan agama aku. So macam saya minta untuk 3 tu. Apa-apa pun kau bagilah yang terbaik untuk aku. So mungkin mungkinlah ada yang cakap macam kenapa tak dapat straight A and so on kan. Sebab ada lagi satu B kan. So macam bila kita dah doa, sebenarnya doa ni powerful of doa ni, dia akan buat kita dapat apa-apa pun nanti kita akan redha. Betul. Sebab kita dah doa. Kita dah doa. Sebab saya pun doa masa tu, apa-apa yang terbaik, Yang terbaik. kau bagilah kat aku. So macam bila kita dah doa macam tu, of course lah kita rasa macam apa yang kita dapat ni yang terbaik Ini untuk yang kita kan. terbaik. Betul. So kita akan ada positive thinking dari segi oh mungkin kalau aku dapat straight A nanti aku sombong ke. So itu dah dapatlah straight A pun kalau jadi macam tu tak guna juga. Betul. So macam no matter jugalah. So macam lagi bagus dapat macam tu, tapi kita lebih dekat dengan Allah ke, jadi lagi someone better ke. So mungkin kita akan nak back on track dekat multi talented balik. Nanti pergi ke history pula tiba. Tapi okey je. Ada dia juga. Ada ilmiah jugalah. So mungkin daripada tadi kita cakap pasal multi talented yang membawa kita ke arah yang lagi cemerlang lah. So mungkin ini tak adalah soalan panas pun. Dia macam dia okey je lah. Mungkin pada pendapat sister lah, ni opinion saja je. Sister rasa orang yang tak multi talented ni, diorang ni akan, orang kata, peluang untuk berjaya tu sebenarnya lagi kurang ke daripada orang yang multi talented? Pada pendapat saya lah kan, dia depends dengan apa yang dia expert tu. Sebab even dia kurang, kalau kata dia kurang tu dapat peluang tu, tapi kan dia memang expert. Contoh kalau orang yang multi talented ni dia nak try benda yang sama dengan orang tu, orang yang multi talented ni boleh kalah dengan dia sebab dia dari segi dia punya kebolehan dia, dia lagi hebat dalam benda yang dia nak cuba tu. Memang benda yang memang dia expert lah. Kalau bagi saya tak adalah dia akan gagal ke ataupun macam susah ke, tak juga. Tapi tengok pada benda yang dia nak cuba tu lah, dari segi demand dia macam mana kan. So sister rasa untuk nak lagi secure, to be expert in one thing ataupun to be multi talented? Untuk saya rasa bukanlah multi talented sangat pun, cuma kita kena keluar dari comfort zone. Kita kena pandai untuk explore banyak benda. Sebab kita cari benda baru, belajar benda baru ni pun satu ilmu juga. And kita tahu ilmu ni memang kita disuruh untuk belajar. Memang Allah suruh kita untuk mencari ilmu kan dekat dunia ni. So memang ambil UI 2. Weh, patutlah. Dia macam relate dengan UI 2. Oh ya, kita tak belajar lagi. Iqra. Tu kan maksud Iqra kat situ, Allah cakap untuk kita membaca to seek knowledge. Boleh? Betul. Nampak ilmu. Nampak tengok podcast. Okay. So dekat situ sister nak cakap bahawasanya yang kita ni as a student ke apa ke, untuk nak mencari, mungkinlah kita nak ceburi bidang baru. Mungkin saya menarik dengan ayat keluar daripada comfort zone. So memang iyalah, kalau kita dah rasa kita punya passion dekat situ, and minat kita ke, kemahiran kita ke dekat situ kan, so obviously lah kita rasa itu adalah comfort zone kita. So dengan apa kata-kata sister tadi, keluar daripada comfort zone tu, and then try ceburi bidang baru. So itu pun mungkin boleh kata kita mencari ilmu baru lah. Betul. So jadinya sister rasa yang lebih secure untuk jadi multi talented lah. Betul. So mungkin dari segi yang katanya demand and so on, so saya rasa memang agak diperlukan sebenarnya multi talented untuk zaman sekarang. Sebab sister rasa apa je bidang yang memang perlu expert dalam satu perkara?
yang memang satu perkara je yang dia kena expert, dia tak perlu multi talented pun? Mungkin mostly memang sukan lah. Sebab memang sukan kan memang satu benda. Tapi sukan pun tak juga. Contoh kalau lah main hoki kan. Orang tu kena ada stamina, kena laju juga. Kalau dia main sukan tu tapi macam dia sukan dia pandai pegang kayu hoki, dia pandai kontrol bola tapi dia tak laju. Benda tu boleh cut dia jugalah untuk teruskan dalam bidang tu. So memang kita sekarang ni diperlukan jugalah untuk jadi multi talented. Apa lagi bidang yang rasanya macam memang mostly kan kita diperlukan untuk ada soft skill and Yes, lebih lagi-lagi banyak. soft skill lah. Sebab saya rasa even kalau menjadi tukang masak sekalipun, kalau dia adalah tukang masak dan orang yang pandai bercakap ataupun pandai influence orang, so mungkin dekat situ dia akan ada lagi banyak advantage daripada orang yang memang power memasak sahaja. Betul. Contoh macam Chef Wan lah. Kita nampak ataupun Khairul Amin. Sekarang. Kalau mungkin nak dibandingkan dengan orang biasa, pandai memasak sahaja, diorang ni pandai memasak, mungkin ada ideanya untuk nak inovatifkan diorang punya masakan dan diorang pandai bercakap. So dengan confident diorang. So mungkin dekat situ dengan talent-talent yang dia ada, multi talentednya dia ni yang influence ataupun mendorong dia untuk jadi someone yang lagi berjaya, yang akan menolak dia untuk lebih sukses daripada orang lain lah. Betul. So mungkin daripada sister mungkin boleh ada kata-kata terakhir yang untuk kita nak concludekan lah apa pasal multi talented ni sebenarnya. Mungkin kita tak perlu pun sampai pressure diri kita untuk jadi multi talented ni. Tak perlu pun sampai rasa burnout nak try banyak benda. Tapi slow-slow. Take a step slowly untuk belajar benda baru. Kalau rasa tak boleh tu, stop dulu, rest dulu. And then start balik untuk try. Jangan pernah berhenti sebab kita tahu macam kita belajar talent baru ni pun ada ilmu dia kan. So jangan pernah berhenti and terus je untuk kita improve diri kita dalam apa bidang yang kita nak try. Keluar dari comfort zone kita. Macam tu lah. So betul, memang kita kena keluar daripada comfort zone. Kita nak kena cuba benda baru sebab mungkin dengan cubanya benda baru ni apa semua, dia akan membuka lagi banyak peluang untuk kita nak berjaya lah. Tak kata untuk kita power satu benda je takkan berjaya. Tidak. Tapi nak dikatakan dengan percentage ataupun dengan possible-nya untuk kita nak berjaya tu, chance untuk kita nak berjaya lebih tinggi kepada orang yang ada multi talented ni sebenarnya. So mungkin saya rasa itu sahaja untuk perkongsian kita punya podcast pada hari ni. So mungkin terima kasih kepada sister sebab at the first place, terima kasih sebab join kita punya CFS Talent Week ni dan dengan perkongsian-perkongsian pada hari ni, dan mungkin dengan penyertaan sister pun membantu sedikit sebanyak rakan-rakan kita dari segi pengetahuan-pengetahuan yang ataupun experience yang sister dah kongsi, memberi sedikit sebanyak semangat ataupun memberi sebanyak input kepada kawan-kawan kita yang dah menonton ni. So ada kata-kata sedikit kepada kawan-kawan kita last lah. Kata lagi. Macam tadilah yang saya kata tu, mungkin saya ulang je yang ayat. Usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu kosong. So walaupun kita rasa kita nak jadi hebat, nak fokus dalam apa yang kita nak ceburi ni, jangan pernah kita tinggalkan Allah. Kita kena sentiasa balance lah dunia akhirat kita. Walaupun kita rasa pressure dekat dunia ni untuk banggakan manusia, tapi kita kena ingat Allah tu yang patut kita banggakan lah. Patut kita. Sebab apa-apa pun datang sebenarnya semua daripada Allah SWT. Okay, so right, terima kasih kepada sister dah join kita hari ni. So mungkin itu saja. Okay, bye-bye. Hai.